Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Moga sihat naknya. Okay, pada malam ni uh, kita akan tajuk dia adalah gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat menangani diabetes. Masih lagi uh, berlega berkenaan dengan diabetes. Sebab diabetes ni memang satu perkara yang serius lah, serius. Okey, walau macam mana pun kita pergi daripada kita punya update seperti biasa. Alright? Okey, yang terkini. Okey, yang terkini. Hari ni keluar pemakluman tentang probiotic bundle tapi pre-order. Ramai yang tanya saya bila probiotic nak ada bundle. Tapi hari ni dah keluar. So dia ada bundle ni besok boleh boleh order. Besok boleh order, boleh per 3. So dia punya buat pesanan besok tapi DP delivery 12 Jun. Selepas 12 Jun baru dapat. Jangan pula nanti ada yang order tak dapat, kata tak dapat, komplain. Sebenarnya ini pre-order, maknanya lepas 12 Jun baru dapat. Okey. Biasanya kalau 4 kotak, harga dia 492, 52,000 PB. Tapi ini ditawarkan dengan harga 420, 42,000 PB. Penjimatan sebanyak RM72. Bermaksud daripada 1 atau 23 anda cuma bayar sekotak RM105. Jadi terserahlah nak berkongsi ke, nak beli sendiri ke, serah. Macam saya memang probiotik ni tak pernah tinggal lah. Sekeluarga guna. Jadi memang ini satu peluang yang sangat baik untuk penjimatan. Penjimatan. So ini uh, dia punya boleh order petang esok pukul 3 dan penghantaran dia selepas 12 Jun. Dan dia hadkan per order 1. Jadi kalau nak order banyak set, buat 2-3 kali lah. Tapi kalau biasanya kalau pre-order ni ada peluang lagi. Ada peluang lagi. Dia yang tak pre-order tu yang tu orang menggigil. Tapi yang ni okey. Alright. Lepas keluar yang ni, poster ini, ada satu lagi poster. Poster baru. Poster ini produk ni khusus untuk kanak-kanak. Tapi bukannya kanak-kanak dia boleh makan. Orang dewasa pun boleh makan. Atomic Kids Mango Flavored Gummy with 8 vitamins and 3 minerals. Ini yang waktu SA tu hari dah cerita pasal ni. Ni dia dah mula jual. So dia dalam paket macam ni paket. Jadi detail dia memang dekat website tak ada, tetapi kalau pergi ke channel Atomy dah ada. Dekat channel Atomy dah ada detail dia. So dia ada 8 jenis vitamin dan 3 minerals. So kira multivitamin lah. Ini bukan vitamin C, ini multivitamin. Dan ianya berasaskan tumbuh-tumbuhan. Jadi tak ada haiwan. Sebab itu dia disahkan oleh vegan. Dia ada vegan yang register. Jadi bila vegan ni maksudnya tak ada langsung haiwan. Ikan ke apa ke tak ada. Ini dia 100% tumbuh-tumbuhan. Dan dia pula, dia ni pasal dia poster pada kawan rasa dibuat dalam bentuk haiwan. Bentuk je, shape je haiwan. Jadi budak-budak tengok pun dia ada seronok lah. Ada seronok sikit. Lepas tu, dicadangkan 2 biji sekali. Dua gamis sehari. Sehari. So, sekali makan 2. So, dianya mudah dikunyah. Mudah dikunyah. So, ini dalam tu sebab kalau buka dekat channel Atomy ada. Kat channel Atomy ada 8 vitamin. 8 vitamin, 3 mineral. So dia ada vitamin C, dia ada vitamin E, ada vitamin A, ada vitamin B, B, banyak B, kemudian ada niacin. Okay. So yang ni mulai Khamis, ini bukan pre-order. Terus jual. Tapi saya tak tahulah, takutnya nanti dia senasib macam Banaba. Siapa yang berhajat, terus buat order. Jangan tunggu. Takut jadi Banaba. Sebab Atomy bawa, dia anggar banyak ni. Sekali-kali sambutan begitu menggalakkan. Habis cepat habis. So siapa nak, ni hari Khamis. Right.
Ini dua produk baru. Kemudian yang pre-order itu hari, semua dah tak ada pre-order, sekarang dia dah balik, dia dah balik bagi jadi normal. Maknanya Banaba boleh beli normal, Noni pun boleh beli normal, tak perlu pre-order lagi. So baru di Azam Mall. Baru ni lepas dia ada hari Khamis, dia ada live Azam Mall. So live Azam Mall kali ni dah ada di Azam Mall, ada jam tangan Huawei. Saya punya Huawei ni, yang ni kecil Huawei, tapi yang ni saya pakai Garmin. Memang ini smartwatch ni cukup bagus. Nanti saya akan cerita kenapa bagus dia, tetapi harga di Atomy ni jauh lebih murah daripada kalau kita beli kat luar. Dan juga di Atomy ni dia ada hadiah. Ada hadiah-hadiah penimbang ni. Penimbang yang smart weighing. Dia boleh kira kita punya lemak lah, itulah ini, boleh kira. So dia datang semua setiap pembelian ada. Cuma hari tu, yang ni, yang 949 ni, yang ni yang hijau ni sold out. Lepas tu live tu sold out. Sold out. Punya bila macam-macam tahu fungsi dia. Sebab jam ni dia tahan, dia punya bateri cukup tahan. Kalau kita pakai normal pun dia boleh 7 hari. Saya ni tak sampai 7 hari, 3 hari je. Ni Garmin ni tak sampai. Dan dia banyak fungsi lah, banyak fungsi. Saya tak nak pergi detail, cuma saya nak beritahu je. Alright, ini produk baru dalam Azam Mall. Produk baru Azam Mall, dan saya jamin ini harga ni lebih murah daripada kat luar. Dan yang penting sekali, semua produk ada PV. Mungkin nampak tak banyak, tapi kalau kita beli kat luar tak ada PV. Tapi ini pokoknya ada PV. Okay. Alright, produk di Azam Mall seperti biasa, yang ni masih ada kekal lagi, cuma ada yang out of stock. Ada yang out of stock, beberapa produk ni out of stock. Tetapi ini produk yang ada di Azam Mall. Okay. Alright, yang kehabisan stok tak banyak. Habis stok, ini je yang habis stok. Yang lain semua dah ada balik. Dah ada balik dalam mall. So yang tak ada Absolute treatment, pomegranate out of stock, sandwich level, Absolute Hydra Balm, tak ada. Kemudian Root Vital ni habis, tak ada. Kemudian Root Vital ni habis. Lepas tu Medico Ceramic Walk, lepas tu Easy Enjoys, and Idam cleanser, evening care set, starter kit. Starter kit ni cukup bagus lah sebab dia PVR. Dan Easy Enjoy Coconut ni tak ada. Slim Body Shake pun tak ada. Kemudian Scratch Scrubber pun, anti Scratch Free Scrubber pun tak ada. So yang ni dengarnya benda tu dalam pertengahan bulan Jun. Itu pun bergantung pada custom clearance, sebab awal Jun ni cuti panjang, ada banyak cuti. Jadi mungkin lambat sikit kena. So kita kena bersabar lah. Kena bersabar. Alright. Ini yang habis stok. Okey, program yang Atomy anjurkan. Okay, yang ni dah settle. Yang ni pun tinggal lagi ada 2 program lagi. 29 hari bulan, one day seminar di Wyndham. Dia tak ada sini, tapi sebenarnya di Wyndham. Dia buat di Wyndham. Yang ni special one day seminar sebab dia ada bawa penceramah daripada China datang. Dan 31 bulan, Success Academy juga di Wyndham. Pendidikan Kelang. Lain program lain semua okey. Saya tengok ada gambar yang di Sabah, wow, bersemangat. Sebab dia orang nak gawai semua, nak keamatan, so masing-masing semangat. Alright. Success Academy Mei, ni dah barisan speaker dia. Yang ini Anaki akan bercakap. Dia bagi greeting speech. Kemudian Star Master Penisih, dia buat welcome speech. Kemudian company vision Johnny Park. Johnny Park, CEO Atomy. CEO Atomy China. Dia akan cerita pasal company vision. Kemudian Alex Wang ni pun China Training Manager. Dia cerita pasal RO Water Purifier yang Atomy punya. Jadi saya tak tahu apakah lepas ni ada Atomy pun juga akan jual RO Purifier dekat Malaysia. Saya tak tahu. Kemudian Alan, dia akan cerita bagi company update. Kemudian dan Master Yonalo akan cerita pasal
Atomy Story. Royal Master Daniel Chai, ni toki tu Musangking ni. Dia ada ladang Musangking dekat Seriang ni. So detail pasal building your atomic income stream with Go 100. Kemudian highlight dia ialah Royal Master Wang Wei Mei. This is a route to success. So kalau kirakan di sini, kebanyakan kecuali Alan dengan Anna je yang bahasa Inggeris, yang lain semua dalam bahasa Mandarin lah. Tapi perkhidmatan terjemahan disediakan. Okay. Alright, kemudian bulan Jun, semua orang dah tahu akan ada special program di mana SA bulan Jun ni SA pertama dalam sepenuhnya dalam bahasa Malaysia. Tapi bukan semua orang Melayu cerita cakap lah. Ada orang Indonesia cakap bersharing. Tetapi dia ada 2 orang figura yang dipanggil untuk apa ni, ada forum, ada macam forum. Okay. Yang ni Dr. Farila Kamsah dan juga Prof. Mahaya. Dr. Prof. Mahaya. Dan Puan Hamidah ni biasalah dia konsultan atomi. Sebab tu saya kata bukan figura asing. Tapi yang 2 ni orang yang di luar, yang memang ahli atomi, tetapi mereka akan bercerita tentang bahagian masing-masing lah. Okay. Alright. Kita masuk topik hari ni. Sebelum tu saya nak minum air tu. Black coffee je. Black coffee. Alright. Gaya hidup sihat menangani diabetes. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebabnya saya tak nak orang lain kena. Sebab saya tanpa disedari, saya pre-diabetic rupanya. Patutlah saya asyik nak tidur, mudah kena microsleep. Kemudian kalau ambil Pro Vital Energy tu, Vital Energy tu, nak tidur. Orang patut ambil tu segar, tapi saya nak tidur. Jadi itu masalah. Rupanya tanpa disedari, saya adalah seorang pre-diabetic. Okay. Alright. So, kita tengok dulu. Apa itu diabetes? Apa sebenarnya diabetes? Diabetes ni adalah penyakit kronik yang menyebabkan paras glukosa dalam darah. Dia terbabit dengan glukosa, gula dalam darah. Gula darah. Okay. So, dia ada 2 jenis. Jenis 1, yang ini dipanggil diabetes mellitus DM1. Ni diabetes mellitus DM2. Dan 1, yang ini pankreas. Kalau 1 ni, pankreas tidak menghasilkan insulin. Atau terlalu sedikit. Ini orang ni yang jenis, satu ni dia jenis injek insulin. Sebab pankreas ni, kalau keluarkan insulin pun sikit sangat. Keluarkan insulin pun sikit sangat. Tak mungkin tak keluar. Dan diabetes jenis 2, ini ramai yang ada. Diabetes semasa jenis 2, kemudian ada diabetes semasa hamil. Gestasi, ini untuk wanita. 4% wanita hamil dikesan hadapi GDM. Jadi yang jenis 2 ni, dia kerap berlaku kerana rintangan insulin ataupun penghasilan insulin yang berkurangan. Biasanya dia diagnosis pada umur 30 ke atas. Tetapi sekarang bukan. Itu biasa. Sekarang ni dah bukan. Sekarang ni umur 20. Umur 20. Kenapa? Kita tengok nanti. Itu biasa dikaitkan dengan berat badan yang berlebihan. Tak tentu. Ada orang kurus pun boleh kena. Ini cerita dulu. Biasanya dikaitkan dengan tekanan darah dan atau tahap kolesterol tinggi. Saya darah okey. Kolesterol memang tinggi sebab saya punya visceral fat tinggi. Betul, rawatan awal adalah tanpa perubatan atau perlu ubah gaya hidup dan diet. Ini kita nak sebab kita janganlah sampai kita kena makan ubat. Jangan baru makan ubat. Kita kena ubah macam mana. Dan ianya boleh didawat. Suntikan insulin mungkin diperlukan jika pengambilan ubat tidak berkesan. Kalau dah teruk sangat, terpaksa ambil insulin. Jadi bila ambil insulin jadi satu masalah lah. Sebab memang kena injek. Kena sentiasa cucuk. Okay. Alright.
Yang GDM ni, yang untuk yang wanita hamil ni, dia berisiko menjalani pembedahan cesarean. Kalau dia tak jaga. Mungkin dia tak boleh melahirkan secara normal, tu kena cesarean. Dan mungkin diminta untuk persalinan awal. Kadang-kadang anak jadi peramatan kalau persalinan awal. Dan kemudian proses induksi gagal adalah tertinggi. Amat tinggi. Ha, Kemudian terdedah pada jangkitan pada saluran kencing. Ada masalah. Berisiko mengalami diabetik ketoacidosis. Lepas tu boleh mendapat jangkitan kulat pada kulit. So bahaya juga. So tiga grup utama ni. Kenapa ini keluar? Ini keluar sebab memang ini dah jadi kelaziman di Malaysia. Dah jadi satu kelaziman di Malaysia. Kenapa? Kerana kita semua tak sedar betapa bahayanya diabetes ni. Okay? Alright. Kenapa gaya hidup sihat itu penting? Sebab dengan ada gaya hidup sihat, kita boleh mengawal paras gula dalam darah. Kita boleh mengurangkan keperluan ubat. Semua orang kalau boleh tak nak makan ubat. Tak nak makan ubat. Jadi Atomy bawa Banaba. Banaba bukan ubat. Banaba functional food. Makanan. Okay. Sebab apa? Bila kita kena kurangkan manis dalam diet ini, kesan diabetes pada badan. Yang apa berlaku? Dia rosakkan otak. Boleh menyebabkan kita stroke. Merosakkan buah pinggang. Kegagalan buah pinggang. Merosakkan kulit. Kadang kulit dia jadi hitam gitu. Kemudian mata jadi kabur. Jantung, ada mungkin kena serangan jantung. Kemudian sistem berapa dia? Mati pucuk dan sering buang air kecil. Kemudian saraf, kebas atau hilang deria rasa. Saya tang saraf ni yang saya kena. Sebab dia kena pada kaki, ujung jari kaki. Saya rasa pelik jari kaki saya, dia macam kebas. Ada masa tersemut, bila kita pijak tu macam ada semut gitu kan. Itu yang menyebabkan saya pergi jumpa doktor. Kalau tidak lain tu, kalau kerana tidur semua, ingatkan tak cukup tidur. Sebab tu, benda ni salah satu faktor dia ialah bulan Ramadan kemarin, saya sebulan tu berbuka di masjid. Dan masjid saya pun ni, dia style dia berbuka, dia pack dah nasi. Bukan kita cedok. Kalau kita cedok, kita cakap nak banyak nak nasi. Jadi dia dah pack dah. Saya ni pula bila tengok nasi tu sayang nak buang. Jadi saya habiskan juga. Jadi saya banyak makan karbohidrat. Banyak makan karbohidrat. Tapi selera makan. Tak ada masalah. Sebab tu tak tahu yang ada punya masalah. Sampailah bila tang saraf ni. Ini trigger saya. Trigger saya. Okay. Kemudian dia boleh mencegah komplikasi seperti kerosakan buah pinggang, masalah penglihatan, kerosakan saraf, serangan jantung dan stroke, sebagainya. Okay. Alright. Kita perlukan pemakanan yang sihat. Makanan yang sihat. Kita kena pilih makanan yang glycemic index dia rendah. GI dia rendah. Kalau kita tengok pada roti, kita boleh tengok pada muka roti, dia tulis rendah GI, low GI. Yang tu kita ambil. Jangan makan roti putih. Sebenarnya harga dia tak banyak beza. Tak mana-mana kan. Tinggal lagi, rupa dia tak bercantik lah. Dia gelap gitu kan. Tak bercantik. Kemudian, yang ni kalau selain benda tu, kita boleh tengok ambil oats, kekacang, sayuran berdaun hijau. Itu glycemic rendah. Ni. Lepas tu pula, kalau kita makan, kita guna prinsip suku separuh. Karbohidrat suku. Banyak mana ikut genggam tangan kita. Banyak tu lah ada. Sekarang saya suka betul. Saya ada senduk memang genggam ni. Saya ambil itu je. Kemudian protein pun ambil sebesar tapak tangan ni. Tangan ni. Lebih suku. Dan lebihkan sayur serat. Lebihkan sayur. Ini kerajaan Malaysia yang cadangkan. In fact, hari tu waktu Atomy pun ada Dharma Master seorang tu, dia buat sharing tentang ni. Dia dietitian. Dharma Master Jen Eng. Dharma Master Jen Eng, dia cerita pasal ni. Tentang kena amalkan suku separuh.
Kita pula terbalik. Kita kalau boleh separuh di karbohidrat. Yang ni turun sikit. Sebab ramai orang tak suka makan sayur. Okay. Kemudian, kena elakkan makan makanan yang diproses dan tinggi gula. Kita kena reduce dah. Bukan kita nak tapi kita kena lah. Fast food ni bukan tak boleh makan, tapi makan syakali-syakali. Jangan hari-hari. Lepas tu, roti putih. Roti putih cuba kurangkan ataupun kita gantikan dengan roti yang full meal, yang rendah GI tu. Kemudian minuman manis. Biar manis dalam senyuman, tetapi jangan manis dalam minuman. Nak manis, guna stevia. Saya minum manis pagi je. Kopi Atomy stevia tu. Kalau yang lain, saya minum black coffee. Zero sugar. Tak ada gula rasuk. Dan juga kuih manis. Tapi bukanlah maknanya bila kena macam ni, tak boleh makan langsung. Nanti saya tunjuklah. Kemudian, makan secara kerap dan sederhana. Kerap makan, bukan banyak makan. Okay. Kenapa jangan banyak makan? Sebab apabila kita makan banyak, kemungkinan kemasukan gula tu banyak. Dan insulin kita pula kurang untuk membenarkan glukos ni, glukosa ni pergi ke sel. So, dia duduk dalam kita punya saluran darah. Menyebabkan kita kena diabetes. Okay. Sebab tu dia kena kerap makan. Tetapi jangan makan banyak. Kalau kita ambil ni suku 10 rauh, boleh pula ada orang ambil satu pinggan, ni satu kan jadi banyak. Over, tak boleh overload. Tak boleh overload. Okay. Kita kena kawal saiz hidangan. Kena kawal saiz hidangan. Macam mana pun kena kawal. Ingat, kalau kita lapar pun, kita boleh makan lagi. Tapi jangan makan sekali banyak. Okay. Suku separuh. Ini versi saya, suku separuh. Sebab nasi saya pakai basmati ya. Suku je. Yang lain ni semua sayur, buah-buahan. Ini ikan asam pedas ni. Kebanyakan ikan nyok-nyok ni, ini kira suku lah. Hari tu 2 kali. Malam sebabkan kepala dia. Kepala satu je kepala dia. Okay. Nasi, lepas tu lain buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini bersih saya. Makan macam ni, bacaan memang cantik. Sebab karbo sikit dah. Walaupun ini basmati, tapi tetap boleh load banyak. Kena biar segera ikut genggam tangan kita je. Saiz genggam tangan kita je. Okay. Alright. Kemudian aktiviti fizikal. Sekurang-kurangnya 30 minit senaman setiap hari. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang 30 minit. Tapi kalau kita dah ada gejala, tak cukup. Tak cukup. Maksud saya minima 75 minit. Baru saya boleh kontrol kawal. Sebab dah teruk, dah lama sebenarnya. Baru sedar. Dah lama tapi baru sedar. So, tapi sekarang ni dalam proses pemulihan. Okay. So, apa senaman yang patut kita buat? Jalan kaki, berenang, berbasikal, latihan kekuatan. Buat strength lah, angkat berat, semua berat. Kemudian, faedah dia apa? Bila kita bersenam ni, kita membantu meningkatkan sensitiviti insulin dan boleh menurunkan berat badan dan kita kena kuatkan jantung. Okey, kuat jantung. Inilah antara yang kita boleh buat. Kita buat tak perlu apa ni pun. Tapi saya kebetulan saya ada kondo, saya ada gym. So saya pergi masuk, saya gunakan fasiliti gym. Bayar je apa ni kan. Tapi ini saya manfaatkan. So di gym pun sekarang ni saya jarang dah cycle basikal tu. Sebab basikal ni kurang bakar lemak sebenarnya. Dia kurang bakar lemak, penat je lebih. So dia banyak guna treadmill.
back to the treadmill. Lepas tu saya berjalan atas treadmill, saya tengok 3 kilometer, 3.5 kilometer. Sebelum ni, saya tak kira berapa kalori yang saya bakar. Sebenarnya penting kalori ni. Sebab tu kalau kita jalan pun 3 kilometer tapi kita jalan macam orang pasar, yang tu kita tak akan bakar. Kita tak akan bakar kita pada mak. Jalan 3 langkah berhenti, cakap. Jalan, cakap. 3 kilometer tak ada apa. So kita kena jalan macam kita bersenam. Sebab tu kalau anda, banyak jalan hari tapi buat kerja kat rumah. Tak jadi. Dia tidak membakar anda punya kalori. Dia tidak membakar. Sebab tu penting kita bakar. Okay. Ini tengok ini 439. Sekarang ni saya dah pergi 500 satu hari. Saya dah pergi 500. Dan apa impak 500? Ada impak dia. Ada impak dia. Sebab tu kalau kita nak exercise, biarlah kita betul. Dan saya walaupun atas treadmill tu, saya jalan 70 minit. Ada orang kata boring. Kita berzikir lah. 70 minit berzikir, zikir harian kita habis. Habis. Cukup 1000. Lebih pun. Kita buat. Jadi kita tak fikir apa ni, kita buat. Dan saya punya target ialah sentiasa saya tengok pada berapa kalori. Okay. Alright? Okay. Ini bukti dia. Bukti dia. Okay. Pagi, saya check. Saya punya glukosa 8.0. Saya yang bab puasa ni memang tinggi lah. Bacaan puasa tinggi. Sebab saya ada visceral fat. Sebab saya ada masalah dengan hati. Masalah dengan hati. Jadi, hati bila kita tidur tu, dia tak boleh nak control, tak boleh nak regulate insulin. Sebab tu dia jadi tinggi. Okay. Kemudian, sarapan. Kebetulan, sarapan hari tu, masjid lepas kuliah subuh, dia bagi mi kari. Saya ada satu pack, isteri satu pack. Jadi tengok agak-agak mi kari boleh kot. Jadi saya makan mi kari. Mi kari ni penuh, tak kongsi. Biasa kalau masjid saya kongsi dengan isteri. Ini tak kongsi. Penuh. Dan pisang. So kita anggarkan ini, saya check. Anggarkan kalori dia 400 kalori. Okay, 400 ke 550 kalori. Okay. Alright. Lepas tu saya kena itu saya agak dah. Ini makan mi ni mesti nanti nak ni. So buat senaman. Buat senaman. Senaman saya buat high intensity. High intensity, saya pergi walaupun 4.2 km, tapi saya bakar 551 kalori. Jadi selepas bakar tu, mana dah cukup lepas dah 2 jam makan ni, cek balik glukosa, dia turun pergi 7.8. Turun. Belum makan banaba. Hanya exercise sahaja. Exercise sahaja, dia boleh turun ke pergi 7.8. Okey. Bila kata pasal high intensity ni, kita kena ingat tau. Kalau kita nak buat exercise, kena tengok keadaan diri kita. Berapa usia kita dan berapa limit. Sebab tu, bagusnya jam smartwatch ni. Sebab dia boleh monitor kita punya nadi. Dia punya degupan jantung. Sebab orang muda dengan orang pencen dengan saya, beza. Upayan beza. Sebab tu kadang-kadang kita tengok banyak orang, minta maaf, orang yang kayuh basikal yang suka kayuh basikal ni, dia kayuh ikut pergi sama orang muda. Orang muda pergi laju, dia ikut laju. Tapi lepas tu sampai masa dia collapse. Sebab dia tak boleh nak cope up. Lepas tu kita kesian juga dengan ahli sukan kita. Ahli sukan kita ni, dia punya jurulatih tu tak fikir tentang mana. Bila dia boleh, dia push. Sebab tu dia cepat kena sakit jantung. Bukan dia tak sihat. Tapi dia dah over. Dia overuse dia punya jantung. Overuse. Ini kita kena faham. Sebab kadang-kadang kerana nakkan nama, dipaksa orang tu. Dipaksa. Kita tengok berapa ramai ahli sukan kita.
yang sakit. Yang sakit. Kerana itulah over. Jadi sebab tu kita penting untuk kena jaga. So, kita kena pantau kita punya denyutan tadi. Okay. Untuk orang umur 66 tahun macam saya ni, kita tengok. Latihan ringan. Pemanasan pemeriksaan kalau kita punya oksigen antara 50 ke 60%. So denyut nadi kita 77 hingga 92. Macam sekarang saya dudukkan ni, bacaan pada ni 70, 69, 70 itulah. Sebab dia pada keadaan rehat. Dia ada, sini ada gambar hati tu, kemudian dia ada. Kan. Kemudian sederhana, jalan cepat, kayuhan ringkas, itu oksigen 60-70%. Denyutan dia 92 ke 108. Ya. Kalau yang sedang tinggi treadmill, aerobik, ini cara maksimum dia 70-80%. So beat 108 hingga 123. Sebab tu bila situ saya tengok. Kalau saya punya ni kawasan ini, saya akan buat laju sikit. Laju, kemudian bila dia naik 108, saya boleh buat lagi laju. Kemudian bila dia naik lagi, saya boleh pergi sampai 160. 160. Bila saya berlari, dia pergi 160. Dan saya berlari pun tak boleh lebih pada 1 minit setengah. Sebab bila 1 minit setengah, dia akan naik. Saya tak nak collapse. Sebab tu kita kena jaga. Sebab tu pentingnya tadi jam, apa dia tu, kalau naik tujuan serius, belilah jam yang Huawei tadi. Dia boleh baca kita punya ni. So kita tengok. Saya tengok berapa, lepas tu saya slow down. Kalau agak saya dah rendah, saya boleh buat agresif tinggi. Jadi dalam 70 minit tu, saya berlari mungkin total 10 minit. Total. Tapi bukannya straight 10 minit. Lari, lepas tu tengok dia naik, berhenti. Jalan. Lepas tu tengok dia dah rendah sikit lagi, dia pergi ke kawasan ni 92 ni, saya lari lagi. Dia lari lagi. Macam tu lah kita monitor. Sebab tu pentingnya untuk kita ni, sebab saya target 551. Kalau tengok sini 551, ini semalam 551 4.2, yang ni 503.8. Maknanya bergantung pada aktiviti, sebab kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Okey. Bila keadaan macam tadi, kita tengok bila kita bakar 500 ni, ni jam dia tu dah jadi ni. Nampak ada 124. Masa tu 124. Ini saya tengah kat tu dah ambil. Dan dia kira pula step. Sebab tu saya boleh tahu berapa step dia kira. Walaupun tu dia kira. Tolong kira dalam tu saya. Mudah. Ini yang ini tadilah. Menang pagi tadi. Okay. Alright. Kita kena sesuaikan dengan keadaan. Okay. Ini pagi tadi ya. Pagi tadi saya cek 8.5. Kemudian sarapan. Bila 8.5 saya sarapan, saya ambil roti, tahu dengan yogurt, yogurt masam ni, laban ni dengan pisang. Dan minum kafe Arabica. Kemudian buat senaman. Saya pergi 5, sebenarnya saya tak cek. Ini kiraan ni selepas. Tapi saya agak-agak je lah. Agak-agak saya target, saya dah saya nak pergi 500. Bila saya bakar 500, glukosa turun pergi 6.1. Tanpa makan banaba. Sebab lepas ni, untuk makan tengah hari, sebelum makan tengah hari, baru makan banaba. Ini tak makan banaba. Maknanya pentingnya kita bakar kita punya kalori. Jadi kalau tuan-tuan dan puan cakap exercise, saya berjalan exercise 1 jam. Tapi tak ada intensity. Jadi tak ada pembakaran kalori ni. Maknanya dia tak membantu. Sebab bila kita agresif, otot-otot kita keperluan tenaga. Maka insulin akan keluar. Dia keluar, dia bantu glukosa yang ada dalam darah tu pergi ke sel supaya dia boleh tukar jadi tenaga. Itu dia punya teori. Saya sebelum ni tak fikir pasal benda ni. Tak pernah ambil tahu pasal benda ni. Tapi sekarang bila saya dah kena, saya betul-betul fokus lah.
Dia betul fokus, saya nak tahu macam mana cara boleh datang balik semula. Tanpa perlu makan ubat. Sebab masa saya kesan dulu, saya pun jumpa doktor, doktor dah recommend dah ubat. Jadi, masalah dia tentang ubat, bila kita start ambil ubat, kita akan percaya pada ubat tu. Kita akan yakin pada ubat tu. Tak nak percaya dah. Apa suplemen yang boleh balik kita kembali normal. Macam saya tunjuk minggu lepas, tanpa makan banaba seminggu pun, bacaan masih boleh maintain. Dengan syarat, kita kawal kita punya diet, kita kawal kita punya senaman, aktiviti senaman. Okay. Ini contoh dia. Ini minggu ni sebab lepas habis kursus dah habis 20 hari bulan. Semalam esok, dia buat dia punya rumusan, wrap up. Dan tadi Anthony beritahu saya, dia minta saya bercakap untuk malam esok. Tak tahulah saya bercakap di rumah atau pergi kat office, saya tahu. Tapi lepas habis tu, saya start balik. Tengok bacaan pagi 7.1. Saya makan, ini tengok, saya makan roti dengan pisang dan juga rambutan. Rambutan. Manis kan rambutan? Tapi rambutan ni kurang manis. Lepas tu saya berlari, saya bakar 462 kalori, dia turun pergi 6.4. 6.4, lepas tu setengah jam sebelum makan, saya ambil banaba. Saya makan ni, ini ada apa ni ada tembikai. Nasi suku. Tapi yang ni sayur lah. Ada tomato, ada carrot, ada timun, ada brokoli dan juga telur. Lepas makan, 2 jam lepas makan, 6.5. Maknanya tak ada impact banyak sangat. 6.5. Walaupun saya makan manis ni. Apa ni? Okay. Alright. Untuk dinner, saya makan ikan keli, nasi, sayur. Okay. So pagi esok dia naik 8. Tapi saya yang barat macam ni, saya tak makan apa pun lepas tu dia naik. Padahal saya ambil dinner pukul 5, 5.30. Sebelum pergi masjid, saya dah makan. Kat masjid pun saya exercise, saya jalan-jalan kan, exercise. So, tapi masih ni, sebab tu saya kata, saya ada masalah dengan hati. Masalah dengan hati. Lepas tu, 8.0, ini masjid bagi nasi lemak, tapi hari tu, saya kongsi dengan isteri. Ni nasi lemak lauk daging. Sedap rata daging dia. Nasi lemak dia sedap. Saya tahu nasi lemak, makan separuh, isteri ambil separuh, saya pergi exercise, saya bakar 460 kalori. Turun daripada 8.1 turun 6.4. Bermaksud orang diabetes bukan tak boleh makan. Boleh makan. Cuma portion banyak mana dan kena exercise. Okay. Lepas tu ambil banaba, lunch, ini asam podeh. Kena asam podeh. So, makan nasi, sayur tak penuh sayur. Ini buah pun lebih banyak. Ada mangga, ada betik. Mangga, betik dan sayur. So, lepas makan, dia naik 6.7. Ini masih rendah, 20, tak ada masalah. Masih selamat. Sebab tu kalau hijau-hijau, selamat. Untuk dinner, kita makan nasi, kita suku tu. Lepas tu, betik ada, ikan, sayur-sayur. Air, kalau tengok ni semua saya minum air putih je. Ini je saya minum kopi. Black coffee. Pagi esok, 8. Kemudian, itu saya cakap tadi. Masjid pagi semalam masjid bagi mi kari. Saya tengok memang sedap. Saya makan. Tapi kerana saya saya usaha bakar tangan ni, jadi daripada 8.0 dia turun 7.8. Dia tak naik, dia turun. Tapi kerana ini tambah banyak, maka lepas makan benda, dia masih lagi 7.1. Benda tu. Dinner, saya makan ni. Ini semalam ni, ini gulai lemak. Gulai lemak. Cili api, tapi tak apa nak pedas. Tapi dia asam belimbing ni. Lunch time saya makan 3 biji belimbing. Dinner pun 3 biji belimbing. Masam okey, tapi dia bantu. So pagi tadi, 8.5. 8.5. Sarapan saya, roti dengan yogurt dengan pisang.
Buat exercise, bakar 500 kalori, dia turun 6.1. 6.1. Kemudian makan barang, makan nasi. Cuma dalam ni tak ada gambar buah. Saya makan penih betik. Saya lupa tak betik kat situ. Saya makan betik. Tapi betik ada betik. So dia naik pergi 6.1. Untuk dinner, ini nasi ni ya sama, lebih kurang sama ni. Nasi, ada serunding daging, ada telur, salad, tomato, timun. Sama lah dengan ni. Sama je. Portion dia sama. So, berapa bacaan pagi esok? Wallahualam. Yang peliknya, daripada dinner sampai ke pagi tu tak makan apa pun. Tak makan. Cuma semalam, malam saya makan produk. Saya makan produk. Hari ni saya tak nak makan produk. Nak tengok pagi esok macam mana. Nak tengok pagi esok macam mana. Sebab bila saya ambil apa? Noni, hemoin, tiger mushroom, apa ni, probiotik, vitamin C, propectamin. 6 sekali saya telan tadi. Lepas tu tidur. Masa tu agaknya benda tu dia tak boleh. So hari ni saya tak nak ambil. Saya nak tengok pagi esok macam ada berapa bacaan. Tapi istilahnya selain pada bacaan puasa ni, yang lain ni bacaan ni consider dah normal. Bukan diabetik lagi. Normal. Okay. Dari segi pengurusan berat badan. Pengurusan berat badan. Kita manage. Sekarang ni saya maintain. Okay. So, BMI yang ideal ialah antara 18.5 hingga 24.9. Tapi timbang saya ni, walaupun saya 24.3, dia kata high. Jadi, jangan kira. Tapi ini standard Malaysia. BMI standard Malaysia, normal 18.5 hingga 24.9. Kalau kurang pada 18.5, dia underweight. Ini angin tiup tumbang. Okay. Kemudian kalau overweight, 25 hingga 29.9. Kalau obes, 30 hingga 34.9. Kalau extreme obes, 35 ke 39.9. Okay. Tapi saya 24.3, tapi timbang saya kata saya high. Mungkin dia punya standard lain kan. Ini kita ikut Malaysia punya standard. Malaysia standard. So, penurunan berat badan sekurang-kurangnya 5 ke 10% membantu. Saya sebelum pada apa ni, berat saya lebih kurang 73 hingga 75. Range itulah dia main tu. Ada masa juga. Tapi sekarang saya dah maintain paling rendah 68, tapi dia sekitar 69 itulah. Saya maintain. So, maintain, control. Maintain. Okay. Kena amalkan pemakanan sihat dan kekal aktif. Kena kekal aktif. Lepas tu saya kata tadi, saya dah jadi rutin. Setiap hari, cek darah, lepas cek, saya sarapan, setengah jam lepas sarapan, saya masuk gym. Setiap hari. Kalau tak dapat pagi, mungkin ada, saya pergi petang. Sebelum asar tu, saya pergi tu. Saya pergi tu buat. Tapi memang setiap hari kena buat. Saya kena buat. Dan lepas tu saya cakap tadi, sekarang ni saya sasar. Kalau tengok rekod dulu, mula tu dapat 200 kalori pun cukup. Tapi saya tengok 200 kalori dikurang impak. So pergi ke 400. Nampak kesan. Tetapi apabila kita makan berlebihan, kita load lebih, kita kena bakar lebih. Kata nanti akan jadi masalah. Jadi masalah. Alright. So, pengurusan stres. Ni penting juga. Tadi Umi pesan, jangan saya stres pula sebab saya tengok pasal bacaan yang tinggi tu kan. Takut stres. Saya tak stres. Sebab saya tahu dah. Saya ada masalah visceral fat. Dan memang Darren dah beritahu, kalau orang ada masalah tu, dia hati ada masalah untuk regulate insulin. Hati ada masalah. Itu kena guna external factor. So, stres boleh menaikkan paras glukosa. Sebab tu kadang-kadang orang, kalau dia murung, dia boleh makan banyak. Itulah. Dia geram sangat, dia makan. Dia geram, dia makan. Sebab tu dia glukosa boleh naik. Kemudian, kena amalkan teknik seperti ini, iaitu meditasi, pernafasan dalam,
Okay. Ini antara lain lah. Jiwa damai. Okay. Puasa ni macam mana nak buat penapasan dalam. Tahan. Saya pun memang saya buat waktu bila saya tengah berjalan tu laju tu, bila beat dia pergi sampai 160, masa sambil tu saya buat penapasan dalam supaya dia cepat turun. Dia turun balik, dia turun pergi 120, saya boleh buat continue lagi. Kemudian tidur mencukupi 7 hingga 8 jam. Saya tak ada 7 8 jam, saya minimum 5 jam. Kalau tidur pukul 11, bangun pukul 4. 5 jam. Cukup. Dan siang tak tidur lah tu. Sebab bila ambil makan banaba tengah hari, banaba ni dia ada ginseng. So dia memberikan tenaga. So kita tak rasa mengantuk. Tak rasa mengantuk. Kalau dulu pantang lah sandar je gini, terus. Terus. Okay. So kita kena buat pantauan dan rawatan. Kena cek. Pantau glukosa darah anda secara harian. Lepas tu hari tu bila dengan Atomy, siapa yang beli package tu dia dapat glukometer tu. Glukometer ni sebab tak mahal mana. Kita boleh beli. Kita beli dan kita boleh cek lah. Kalau tidak, kena pergilah ke farmasi mana dia orang ada buat test. Tapi dia tahu RM1 dia bayar. Saya pun pernah buat tu tapi saya tak tahu apa. Dan bukan sebab saya test ni, saya pakai bayar je. Sekarang saya guna sini. Patut kalau ikut saya punya daripada 14 Mei hingga 20 Mei, puasaan puasa memang tetapi yang sebelum dan selepas makan semuanya berada dalam kawasan yang selamat. 6.9, 6.9. Paling rendah 6.2. Itu paling rendah. 6.2. Ini 20 Mei hingga 20 Mei minggu lalu lah. Tapi minggu ni dia pergi sampai 6.1. Boleh pergi pakai sampai 6.1. Maknanya saya dah membantu pengeluaran insulin yang lebih baik dan dengan adanya pengambilan banaba, sensitiviti insulin tu bertambah. Maknanya dia boleh buat kerja dia lah. Kerja dia. Okay. So, kena dicadangkan juga buat ujian HbA1c setiap 3 hingga 6 bulan. Saya setakat hari ni, saya ambil data, saya bagi kat ChatGPT, dia tolong kira. Jadi dia ikut kiraan dia, saya ni lebih pada 7. Lebih pada 7. Jadi, tapi kalau ikut dia tengok dari segi apa yang saya buat tu, saya berpotensi lah seterdekat akan turun pergi sampai 6. Akan boleh pergi. Dengan syarat, saya tak berhenti apa aktiviti yang saya buat dan saya kawal saya punya diet. Okay. Dan kalau mereka-mereka yang memang dah ada mendapat rawatan dari doktor, kena ikut apa yang doktor sarankan. Cuma kalau yang ambil ubat doktor, biasanya dia ambil ubat doktor ni malam atau pagi. Jadi banaba ni kita ambil setengah jam sebelum kita makan tengah hari. So, boleh cuba. Kemudian nanti tengok, pantau. Lepas tu bincang balik dengan doktor. Kalau apa dia, kebarangkalian sama ada doktor memberhentikan terus ubat ataupun dia reduce dose. Dan pelan-pelan. Tapi istilahnya macam apa yang Puan Zakiah cakap lah. Ubat ni dia tak pergi ke punca. Macam kita ni dia pergi ke punca, dia membantu. Dia membantu kita punya pankreas untuk tingkatkan dia punya sensitivity insulin. Okay. So, kalau kita ada masalah dengan diet dan sebagainya, kita kena rujuk pakar makanan atau dietitian lah. Sebab tu macam saya punya ni dekat Atomy. Dan pihak Atomy ada bagi komen lah. Ada komen tentang apa yang saya makan. Dia kata tak ada masalah.
Lepas tu dia tengok tu tak ada masalah. Cuma masalah saya bila saya beritahu visceral fat saya 13.0, dia kata ni tu ada masalah dengan hati dia. Alright. Sebagai kesimpulan, gaya hidup sihat adalah kunci kepada pengurusan diabetes. Kena buat. Kena buat. Kena exercise. Kena kawal kita punya diet. Kawal. Sebab faktor usia ini menentukan. Kita ambil contoh. Kita dengan kanak-kanak. Makan benda yang sama. Selepas makan, kanak-kanak aktif. Pum-pam, pum-pam. Kita pula nak tidur. Sebab pemprosesan. Kanak-kanak tadi, dia punya insulin bagus, keluar bagus. Insulin dia sensitif. So, bila dia makan glukos semua tu, masuk tu glukosa tu, dia terus tukar jadi tenaga. Maka dia pun aktif. Kita pula, bila serap, jadi gula banyak. Jadi gula banyak, kita jadi mengantuk. Kita jadi mengantuk. Sebab badan kita tidak mengeluarkan insulin secukupnya dan insulin yang ada pun insulin yang tidak begitu baik. Ini 5 kunci utama tentang diabetes. So, A, kena azam. Lepas tu saya tekad. Saya nak glukosa saya di bawah 8 ml per liter selepas makan. Memang saya dah dapat ni. Selepas makan memang bawah 8. Bawah 8. Okay. BP saya memang range ni. 120-80. Lepas tu saya bila saya selalu check tu, lepas tu saya ingat saya sihat. Sebab BP saya okey, tak ada masalah. Cuba dapatkan bacaan kolesterol di bawah 5. Bacaan kolesterol saya dalam 7. Masih tinggi. Okay. So, sebab tu saya dalam usaha lah. So sekarang ni, daripada saya ambil Lipitor, lebih baik saya ambil Psyllium Husk. Psyllium Husk. Psyllium Husk bersama probiotik. Itu membantu menurunkan kolesterol. Kemudian diet, mengikut pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Kena ikut tu, suku-suku separuh. Dan E adalah elak gaya hidup sedentari. Sedentari ni anak muda sekarang lah. Dia jarang nak bergerak. Dia main handphone, dia main game pun telefon, dia sambil baring, dia relax, tak bergerak, duduk, main game, tak bergerak. Ini gaya hidup sedentari. So kita kena ubah. So kita kena gabungkan pemakanan, aktiviti fizikal, kawalan stres, tidur dan juga pemantauan. Kena gabung. Tak buat salah tu, kita tak tahu keadaan kita macam mana. Tak dibuat pantauan. Mana kita tahu bacaan kita sekarang tak mana. Apakah kita makan dah ada perubahan? Lepas tu saya simpan data. Dan sekarang ni dengan ada data, saya upload ke ChatGPT. ChatGPT akan buat dia punya rumusan. Saya ambil tu, saya tanya pada Atomy. Atomy kata betul. Okey. Ini kira tahap bacaan gula lah. Ikutlah kan macam mana. Patut kalau puasa dia mesti bawa pada 3.9. Kalau sampai ke 5.5 tu kira dah pre-diabetic lah. Jadi macam saya tu bila dikira diabetes 7. Tapi bila selepas makan, saya punya kurang pada 7.8, maknanya saya dah normal. Jadi kita penting lepas makan. Kita penting lepas makan. Sebab kalau bila kita tahu kita makan, apa yang kita makan tu tidak meningkatkan kita punya tahap glukosa, mana kita okey. Kita okey. Ini sasaran dia lah. Okay. So ini saya ulang balik minggu ketiga itu. Ini yang tunjuk tadi. Minggu ketiga tu. Ini minggu keempat. Bacaan minggu keempat. Nampak semua selepas makan. Dia sekali ni. Ini sebab ada
Ada saya pergi uh, pergi apa open house. Open house. Tidak pun dia semua okey. Okey. Nanti minggu keempat ni dia dah semua dah okey. Semua paras normal. Sempat makan. Walaupun tanpa banaba. Ini yang bagusnya sebab banaba ni patut saya kata dia bukan ubat. Dia stimulate balik kita punya apa ni insulin tu. Jadi bila insulin kita dah bekerja macam normal, maka kita akan dapat result yang bagus. Bukan result yang bagus. Okay. So, minggu keempat ni, ini yang saya makan tu. Tengok. Makan ni itulah. Saya makan. Ini lagi pula. Ini tak ada karbo. Karbo dia kalau ada karbo pun tempe. Tapi ni tempe pun ni kacang. Dia serat. Mana telur. Ni kacang botol. Makan. Okay. Tapi makan macam ni dia turun 7.7. Ini 7.8, 8.7 gitu. Istilahnya kawal. Nasi bukan tak boleh tapi kena ikut segenggam. Ini tak ada karbo juga. Saya makan kacang. Kacang, makan jagung. Boleh. Okay. Bila saya dah steady tu baru saya start balik makan nasi. Makan nasi. Terus sekarang ni saya continue makan nasi. Tapi saya tahu makan nasi sukatan dia ikut genggam. Saiz genggaman itu. Ini dia punya graf. Okay. Alright. Itu saja yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan pada malam ini. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya. Sebab malam ni Umi tak ada. Umi ada hal, Umi tak ada kongsi. Tapi kalau ada sesiapa nak berkongsi, silakan. Boleh, tak ada masalah. Kalau ada nak tanya, boleh, tak ada masalah. Silakan. Apa-apa nak tanya. Tak ada orang nak tanya. Tak ada orang nak sharing. Wanda ada nak sharing apa-apa? Kalau tak ada, kita boleh dah awal lah. Tak tertanya lah Tuan Haji. Terlampau Ya. perfect. Terlampau perfect. Terlampau perfect. Saya pun nak tanya pun tak tertanya. Dapat info lah. Info yang bagus. Okey. Terima kasih, Ji. Terima kasih. Alright. Okay. Alright. Lagi Ada satu, yang Tuan Haji, nak tanya, kalau yang tak ada kencing manis, kita amalkan boleh tak? boleh. Sebab apa? Kadang-kadang gini, macam katalah saya itu kan. Saya tak tahu. Saya tak tahu saya pre-diabetic. Saya tak tahu. Tapi kalau maknanya, kalau tabiat kita suka makan, kalau makan nasi tu, selera sangat nasinya. Saya pun nak makan. Baik ambil. Baik ambil. Sebab kita langkah berjaga. Tapi tak perlulah ambil serius macam saya tu. Tapi yang penting kalau ambil pun, patut pergi check. Tengok, pergi check. Saya waktu zaman bekerja dulu memang kita regular check. Bila pencen dia relax. Itu tak ada. Tak nak check. Biar gitu kan. Alright. Lain? Tak ada apa. Kalau ada apa, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan tajuk yang lain. Sebab mungkin depan ni saya tak nak cerita dah pasal diabetik ni sebab ini kira dah penutup tu so gaya hidup apa ni gaya hidup sihat.
Lepas ni saya anggap semua orang dah sihat lah. Dari situ lain. Okay, sesungguhnya yang baik itu dari Allah SWT. Kalau yang buruk kelemahan itu kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih semua. Masih Najib. Hmm.